Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kami nak masuk dalam border negara Thailand. Nak pergi ke Hat Yai, Krabi dan juga balik nanti kita lalu Rantau Panjang. Sebelum masuk border, pastikan insurans kenderaan Thailand dah dibeli dan isi white form TM2 dan TM6. Di pondok imigresen luar ni, hanya driver saja bawa kereta, penumpang yang lain beratur dekat dalam bangunan untuk cop pasport. So hari ni kami sama dengan Dr. Majid dan Hanan akan konvoi ke Krabi hari ni dengan kereta baru dia. Dengan kereta Kia Carnival, kita akan mengembara ke bumi Thailand. Selepas kita melepasi pondok imigresen, kita perlu pula ke pejabat custom untuk kita declare kenderaan yang dibawa masuk ke dalam Thailand. Ada beberapa dokumen yang diperlukan. Yang pertama, geran asal kenderaan tersebut. Kedua, pasport driver. Ketiga, kita serahkan juga borang TM2. Keempat, sekiranya nama dalam geran tersebut bukanlah nama driver ataupun mana-mana penumpang yang turut serta, kita perlu sediakan juga surat kebenaran daripada owner asal dan juga salinan IC. Jika kenderaan itu adalah milik syarikat, perlu sediakan SSM. Bismillah. Perjalanan dari sempadan ke Krabi mengambil masa lebih kurang 5 jam juga. Dan perjalanan 325 km, dan pagi itu kami tak sempat untuk singgah mana-mana kedai untuk sarapan dan terus pergi menuju ke Krabi. Punyalah lapar perut. Jadi kawan kami ada bagi tahu ada satu kedai best untuk kita menikmati juadah makan tengah hari, iaitu Pak Nam Krabi Seafood.เข้าใจว่าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดายแต่ก็ยังสบายหากเธอจะทิ้งกันไปHai. Awak jadi. Hey. Kenapa tadi abang Isan dan Hai. Wow. Dalam belah malam kita jalan di area Masjid Onang. Ini baru ruangan untuk baju-baju. Nanti kita pergi tempat makan kat situ nanti. Tiga jalan ah. Coklat satu, banana melo satu. Banana coklat, banana melo. Okey, dah. Ni yang nak sangat tadi tu, pancake roti. Jom kita pergi jalan. Baik, Wah. Okey, bang, masuklah. Ni apa? Grill potato. Ni Masjid Onang. Masjid. So tiap-tiap hari ada lah Onang Muslim Street kat sini. Boleh cari makanan-makanan halal orang-orang Melayu yang jual.
Ayam goreng tak bakar. Oh ni dia. Oh nak beli ni dia. Dorang ada pulut gaulnya. Oh nak ada ni air. Burger pun ada. Kebab. Dorang pancake halal. Oh ada juga. Tes 60 baht. Tengok. Pad Thai. Ni ayam, pad Thai ayam. Oh ni. Apa ni? Macam Vietnam punya tu je. Oh, ni saya punya shrimp pad Thai. Tu ada nasi komok. Udah air. Kita makan dekat orang Muslim Street, kedai ni. Try pancake. Pancake dia sini pun ada jual teh canai macam-macam lagi. Cari barang dulu kat Sabai. Wah. Diorang dah aktif balik. Kalau umur lagi tu ni bahaya pula. Roti Milo. Cari. Dia main. Cari. Roti Milo kami. Dalam pula ni. Ini bukan isang ke? Ramai. Bukan. Bukan. Apa tiok? Tu. Okey. Selamat pagi. Kita nak ke island hopping Krabi. Private trip Doktor kat sini pun kena buat kerja doktor. Mesti nama pesakit. Ngantuk. Ngantuk. Okey, sampai dekat security checkpoint dulu. Ni yang paling kepo sekali. Tengok ni. Nak pergi pulau bawa mainan. Hop. Dia bawa motor, dia tak bawa barang. Maisha. Mana? Air jernih. Kita nak pergi beberapa buah pulau hari ni. Kena jalan sikit lah. Nak ke JT depan sana. Ada orang sibuk kata nak pergi Chicken Island. Nanti kita pergi Chicken Island. Cuaca Alhamdulillah baik hari ni. Panas terik, kena pakai sunblock semua nak pakai ke?
Ni jeti pun kat barang, diorang nak hantar ke resort-resort tu. Kita ni okay. Hello. Ni banyaknya tempat-tempat private. So kita ambil private trip lah. Tak campur sangat dengan orang dan kita pun grup yang besar juga. Oh, bahaya kan? Kepala. Jangan Papa masuk dulu. Masuk dulu Papa. Hey. What's your name sir? San ครับผม San. ครับผม Nama dia San. บ้างเน็กครับตัวดูได้เลยนะมั้งนะ Ya. San. Cinta. Kita pergi ke Rally. Ni kat cave. Oh tu. Jadi ni pit stop kita yang pertama. Kita pergi ke Peranang Cave. Okay, jom. Raya Vadi. Kita jalan-jalan sikit kat tepi railing Rally Bay. Pada pemasi ni pun Raya Vadi punya resort Okay, up Maisha. Hey. Nak sangat dia punya mainan pasir dia tu. Pemandangan ni Syah. Dia dah dapat dah dia punya mainan. Come Syah. Syah. Hai. Kita dekat Puda Island. Puda Island ni biasa kalau tengah hari grup-grup datang kat sini, dia akan makan tengah hari dekat sini lah. Jadi
penyedia perkhidmatan tu dia akan berdasarkan bot-bot tu dia akan hidangkan makanan, packing siap-siap daripada darat, dia bawa makan kat sini. So sebab dekat sini dia punya fasiliti dia agak lengkap lah juga kat belakang tu ada tempat makan, toilet dan sebagainya. Banyak juga jual-jual. Ramailah orang kat sini. Cuaca pun baik. So kita nak cari tempat yang lebih better, lebih baik untuk anak-anak bermain lah. Okay, Masko, Maisha. Hello. Hello. Maisha. Isan. Isan ni. Masko. Biar dia ni. Panas itu apalah, main panas. Masuk punya. Tidur. Tipas sebenarnya nak makan dia ni. Betul mountain tu. Chicken Island. Oh, chicken. Oh, and chicken. Chicken. Kita nak ambil gambar kat atas boat ni. Struggle ya, struggle. Putih-putih. Banyak ikan. Ikan lagi Papa, baik. papa. Masuk papa. Hana ni ambil video Sabar, nanti saya masuk. Korang sabar. Ikan apa nama ikan? Cantiknya ikan. Oh, ikan tu. Ikan main kopi kita je. Wow. Dia ikut orang yang tak mandi. Tak mandi pagi. Diam. Nak turun ke? Bagi turun dengan papa. Okay, papa dah pening dah. Mashka. Tu pandainya Mashka berenang. Wow. Ini mandi buka. Okey lah. Bye bye. Berenas tapak.
Yang kecil-kecil ni pun nak mandi juga habis. Tak berapa selamat dah. Dia teringin sangat nak mandi ni. Sejuk sah. Okay, kat sini ada jual macam-macam tapi harga apa? Memang harga yang janganlah kata. Janganlah nak bertikai apa-apa. Aiskrim 100 baht satu. Okey lah. Krim Cornetto ni 100 baht satu kat sini. Tapi jangan bertikai lah, memang dekat pulau kan. Memanglah harga macam tu. Ni, mau. Tahun 2019 kot. Apa kita dah kami dah datang sini makan pancake, banana pancake kat sini. Sontang, lepas tu minum air. Semua ada macam-macam dekat belakang tu lah. Jadi kita beli aiskrim ni. Tak ada dah sekarang. Sedih. Sekarang jual ni je. Mungkin dia nak kurangkan masak-masak kot. Betul. Dia jual benda-benda yang dah siap je. Hijau Maggi. Jadi kita nak menikmati aiskrim yang harga je kat luar baru RM4. Sini Kat sini 100 baht satu. Lebih daripada RM10 ni, RM12. Tapi memang itulah harga dekat pulau. Janganlah tengah kita pulau, kan? jangan duk petikai sangat lah. Jadi yang penting kita enjoy. Oh, nak pergi makan. Jauh no jalan ni. Tu dia. Nak pergi situ. Kita nak makan kat sini. Ni ada resort, macam-macam nama lah resort dekat sini. Oh, pulau ni macam-macam. Macam nak kita hotel yang new. Kita kena jalan jauh sebab air dah surut. Dia bot tak boleh nak parking kat sini. Tapi dah dia boleh berlabuh kat sini, kita boleh jalan terus kat sini lah. Oh, ada resort juga eh. Kurang tahu lah dekat pulau ni. Avatar Railing Pravi. Jauh jalan. Hui. Buka baju semua. Orang ketiga. Weh, jom. Apa nak? Jom. Go. Tik. Weh, bapa. Weh dah. Weh. 1.5. Cepat naik kau. Weh. Stop. Siapa berak? Berak mana berak? Dua orang berak. Budak berak. Budak berak. Dah berak. Berberak. Adik.
Adik, smile. Smile. Adik letih ke? Adik letih ke? Oh. Jatuh pula situ. Aduh. Tada! Tada! Tak. Kamu duduk itu adik. Membuntuti. Jauh tahu perjalanan kita, ya Allah. Rasa macam lapar balik dah. Ni kita nak pergi naik boat kan. Daripada belakang sana. Lepas tu kita nak pergi masuk sini kan. JT yang sangat jauh. Boleh nampak tak? Sana. Good luck. Hati-hati sikit. Tadi kita fikir kat sana. Jalan kaki jauh. Sekarang kita nak buka boat. Dia tinggal kita. Tu tengok ni. Sengit-bengit kali. Emerald Pool. Welcome to Emerald Pool. Okay. Sudah sampai di Emerald Pool. Okay. This is parking area. Kita nak pergi Emerald Pool, mandi-mandi, belilah sikit pelampung. Dalam 10 ya gitu ada. Okey, mencari yang Mas suka lah. So ada. Okey, jom. Ada dia tereng dia tu. Okey, ni jalan nak masuk ke Emerald Pool. Kat bawah tu kita akan ada kaunter tiket ya. Jadi kat dalam tu kita jalan sikit. Tak tahu jalan dia macam mana. Kali ni kita try mau masuk stroller. Sebab sebelum ni tahun 2018 kalau tak silap kami pernah datang kat sini. Tapi jalan dia tak berapa elok untuk kita nak bawa stroller. Tapi kali ni tengok macam elok dah. Ada dah tengok 2-3 orang bawa stroller. Jadi kita try lah bawa stroller, senang sikit. Okay, sekarang ni harga terbaru. Agak tinggi jugalah. Dulu tak mahal macam ni lah. Makanan tak boleh bawa masuk ya. Kena beli makanan kat dalam. Masyukur lah ni pergi bawa semua. Kemonyok dah. Masuk je entrance ni. Nampak air dia, Masya Allah, bestnya. Emerald Pool. So dia punya harga masuk dia dalam lebih kurang 400 baht untuk dewasa, 200 untuk kanak-kanak. Kanak-kanak 5 tahun ke atas. So Masyukur yang kena bayar. Maisha dengan Mishari tak bayar-bayar. Tak bayar. Syukur, peace. Peace. Kakak, peace. Itu sebenarnya ada 3 pool lah. Blue Pool, Emerald Pool yang paling famous, dan Crystal Pool. Dia ada sampai ujung tau. Blue Pool tapi jauh gila. Jauh lah. Okay, so sekarang kita akan lalu Nature Trail. 1 kilometer juga berjalan. Tapi jalan dia dah cantik lah berbanding dulu.
Jalan. Kita akan lalu natural trail Ni masuk dalam hutan dia. Jauh juga ni 1 kilometer. Nampak tu. Bekang sini. Jalan je. Kan? Lepas tu kita mandi. Okey. Sambil-sambil kita menelusuri jalan nak ke Emerald Pool ni kan. Kita nak share lah sikit kan. Tahun 2018 atau 2019 tak ingat lah. 2018 tu lah. Masa tu Mashkur ni kecil lagi. Kami pun dah sampai ke sini lah. Ke Emerald Pool. Emerald Pool ni kalau ikutkan perancangan asal kita nak pergi hari pertama hari tu. Kita masuk border. Lepas tu kita pergi Emerald Pool. Lepas tu baru pergi Krabi. Tapi disebabkan time tu dah ada terlewat sikit, kita pun teruslah pergi ke Krabi. Jadi tadi dah check out di Krabi. Ni kita on the way ke Hat Nyai. Sambil-sambil tu kita singgah dulu ke Emerald Pool ni. Tak pasti sama ada rakyat Malaysia ramai ke pergi ke tempat ni, tapi tak tahulah. Tapi kita orang share dengan Majid dengan Hanan. Tempat macam ni dia tempat nature lah. Terutama pada saya sendiri memang saya suka sangat tempat-tempat nature, sungai-sungai, memang saya suka. Jadi apa dia punya penambahbaikan Emerald Pool ni, nampak ada laluan ni. Kalau dulu dia ni ada satu laluan je yang ada jalan batu. Jadi bawa stroller anak-anak kecil ni payah kalau kita nak nak bawa dia orang. Tapi kali ni dah ada, tapi semua jalan dia jauh sikit lah. Jadi dekat sini dia ada macam satu tempat nature, tempat yang semula jadi. Yang mana dia ada 3 jenis pool kan, kolam-kolam semula jadi. Kat sini juga ada hot spring tau. Tapi hot spring bukan dekat sini kalau tak silap, dia ada kat tempat lain. So dia ada 3 kolam utama. Yang paling famous Emerald lah. Yang kolam dia, kita tengok dasar dia warna hijau. Dia juga ada blue pool, warna biru. Tapi dia paling jauh. Boleh kena jauh jalan, paling jauh lah. Itu kalau kita bawa anak-anak ni tak sesuai lah kalau kita nak pergi. Lepas tu ada crystal pool. Crystal pool saya tak pasti macam mana, nampaknya macam mana lah crystal. Tapi kita pergi Emerald ni, bagi saya itu pun memang airnya sangat jernih. Lepas tu cantik lah, warna hijau dekat dia punya dasar dia tu. Jadi inilah ada penambahbaikan lah apabila dia dah buat jalan baru ni dekat tengah-tengah hutan ni untuk kemudahan orang-orang awam yang datang. Mungkin itulah dia punya charge pun naik. Dulu saya tak ingat berapa. Sekarang dah hampir dekat 400 baht untuk satu orang dewasa. 400 baht tu lebih kurang RM50 kat lah. Okey, alright. Dekat Krabi tadi makan banyak. Ni bakar lemak sikit. Akhirnya sampai. Macam mana boleh cepat? Pak Atos. So nak pergi mana ni? Ini pun sama juga, kanan ke kiri. Dah. Tengok ni, inilah dalam hidup kita kan. Kalau diberi pilihan, tak tahu nak duduk mana. Kanan ke kiri, dua-dua boleh. Ke mana kita nak pergi sebenarnya? Tengok ni nampak tu. Air dia. Emerald Pool 700 meter lagi. Ni dengan Blue Pool 700 meter lagi. Tapi siapa yang gigih nak pergi tu boleh. Okey, jumpa dah Crystal Pool. Tapi tak ada orang mandi pun sini. Tak ada orang mandi pun. So apa membezakannya, dia punya dasar kolam tu sendiri. Color dia lain-lain. Nampak tu, ni color lain.
Dia macam-macam Akhirnya sampai. Pilihlah mana-mana tempat nak duduk. Ada banyak pokok-pokok tepi. Okey. Nak tengok ni. Ni. Main siap tak? Mulut Aisyah. Apa aku nak? Adik kau lah yang Okay. Dekat. Squishy. Squishy dia kat mana pula tanya orang bang? Mana boleh tahu? McDonald's. Kita orang duduk kat Lee Garden. Dah sampai pun lewat sikit dah. Lebih kurang dalam pukul 10 kat tadi. Ni first time sampai Hanyai guna kereta. Jadi payah nak parking saudara. Lagi-lagi lah kalau guna Kia Carnival. Kia Carnival lah, badan kereta besar, panjang. Boleh sagat tu. Turun dia punya apa, parking dia. Jadi kita orang minta sangat-sangat dengan guard tu untuk parking kat tepi-tepi je. Tepi Lee Garden ni. Alhamdulillah dia orang bagi lah, tapi jauh sikit lah. Okay. Sebelum ni kita orang duduk dekat Grand Pink tu. Ya gini try lah duduk kat Lee Garden. Kata ni yang paling hebat sekali kat sini. Kat Lee Garden ni memang ramai betul lah orang. Ekonomi kat sini ni banyak disupport oleh orang Malaysia lah, macam kita. Jadi nak cari Dr. Majid dengan Hanan, dia orang dah awal sikit dia orang check in. Tu dia kat depan tu. Nampak dah. Hai, macam jauh no. Hai. Dulu kita orang tidur kat sini, glamping. Majid dengan Ana first time datang Hanyai. Ini satu bekas kecil. Ini seko besar, seko yang ini depan. Ini 500. Mana udah Lia? Kau ni sikit tak? Kau ni Lia. 500 mak ni dia. Kalau kecil tu kau belum. Bagi kafe kau 500. Tapi kan 300. Tapi udah belum lah. Kalau ni kopi house. Kopi panas. Okay. Uyo, tengok air kelapa. Kat Terengganu tak ada air kelapa. Dekat Krabi dah makan Pad Thai. Dekat Hanyai pun makan Pad Thai. Sama lah macam ni Mac ni Dekat Krabi Som Tam. Ya ke? Dekat Hanyai pun Som Tam juga. Layan je lah. Okay, Pad Thai macam mana? Okey lah. Compare dengan Krabi. Krabi macam mana? Krabi apa beza Krabi dengan Hanyai? Krabi manis, ni dia pedas. Oh ni dia pedas. Krabi manis sangat tuan-tuan. Ikut kita orang makan lah. Ini pula udang. Macam mana udang? Okey tak? Sedap. Sedap je Macam mana nak describe sedap tu? Rasa segar ke? Rasa macam mana ke? Segar juga lega kan? Macam mana tahu tak sedar? Tapi boleh makan lah. Boleh Okay lah. Mak, ni
makan kerang. Nak makan benda gini dulu Lepak depan glamping ni. So kali polis datang dah kena rush. Rasa bersalah pula makan. Lagu apa awak ni duduk ni? Kena rush. Rupanya tak boleh makan tepi jalan ni. Ni first time ni. Aduh, polis datang. Kena beralih. Ini ada orang kacau tak kat sini? Ini pengalaman baru ni. Beralih. Kena rush. Hantam je lah bu. Ada duit nak bayar. Bayar nanti. Kasih angkat ini anak saya. Malaysia bang, Malaysia. Kena bayar. Siapa gelak dia kena bayar. Siapa suka kena bayar. Ya pinsel. Ya kongko. Jen, modal murah ni. Menekun tepi jalan. Tali gada. Ni penuh. Ui. Tengok tu. Tengok tu. Ngam-ngam ah. Okey, lepas. Okey. Bibi dah kerja sini lah. Hey. Gajah pula hari ni di Chang Pak Camp Hat Yai. Okay, tempat kita relax-relax dulu makan aiskrim. Orang Malaysia saja semua. Rasa kalau orang Malaysia tak datang ni pun, gajah sini pun nak makan apa pun, pandai-pandai dah ada orang bagi makan sini. Adik, Isan. Nama Isan, bye-bye. Lintang mana lintang? Ini pula. Tiket bang. Center. Okey. Center. Hay à?ไอ้เปรตนั่นเหรอ โอ้ยไอ้ปัญญาอ่อน ชาตินี้ถ้าจับช้างไม่เป็นหรอก Okey. หนึ่งความเจริญเขาอย่างนั้นแหละ ไอ้ควันใหม่ Hello. Hello. Itu naik gajah. Ni gajah. Tak nampak gajah. Wah, dalam air ni. Mesti dalam air. Kan. Kan. Naik gajah. Hai. Cari. Oi. Hai. Hai.
Macam cari. Adik tu. Macam cari je. Here we go. Okey, kita nak makan dekat kedai ni. Kaitot Beca. Oh, ni kita yang sedap. Sini. Yang besar sikit. King. Pada. Wah ini kita apa mình laktan mai tu wah. Orang Malaysia saja sini. Apa lah? Berapa? Jadi 140. Jajak. Mangga apa kan? Mangga 5 manis masih manis. Buat 2 pinggan dah abangnya. Oh, Mangga apa ni? Mangga yang macam gini. Benda. Kalau hal ni 3 rasa masih manis ni. Lemak masih manis. Kalau hal ni lemak manis. Ada nak? Oh, ikai, betik. Burger. Ini bang. Boleh bawa kan? Ni kaitok ni. Doktor, review sikit. Wah, ini pula merah apa? Sama. Oh, dia hilang diet dia. Macam mana ayam tu? Oh sedap. Sedap ke? Oh. Tengok macam sedap ke? Bau pun sedap ke? Power. Tapi best sikit hotel tu compare tu sekarang rasa tak tahu lah. Turun bawah tu rasa macam Ha? Ada tak baju Ronaldo? Baju Ronaldo. Ada tak? Ada. Semua ada sini. Sini. Tepi. Sini. Aku tu Ronaldo. Duduk baik, sini. Mana aku tu Ronaldo. Kita ni nak air. Okey. Jom. Okey, kita ke Asian Night Bazaar. Biasa orang sebut Asian Night Market. Tapi dia tulis kat sini Asian Night Bazaar. Tingkat atas. Mana? Dah macam makan dekat Malaysia je. Okeylah, halal lah semua. Macam mana?
Okey, nak makan bingsu dulu di Hanyai. Okey. Kenangan bila makan keluarga ni. Okey. Sampai Naratiwat. Kita minum dulu, makan di Summerton di pantai. Okey. Masa flight. Apa sekarang? Okey.